Sekan Kim Siang daripada CC Advisory. Hari ini tajuk ialah Belanjawan 2026 ya, di Malaysia ini ya. Jadi anda telah meminta analisis kelebihan dan keburukan perbelanjaan pembangunan DE bagi 3 sektor utama yang menjadi tumpuan belanjawan 2026. Ialah pertama infrastruktur ya. Kedua pendidikan, kesihatan ya, ketiga ya. Berikut adalah rumusan kelebihan dan keburukan perbelanjaan pembangunan bagi sektor-sektor tersebut ya. Analisis perbelanjaan pembangunan DE berbelanjawan 2026 ya, bagi infrastruktur termasuk ICT, jalan, air dan elektrik ya. Kelebihan ya, mencepatkan pertumbuhan ya, projek infrastruktur besar ya, seperti Pan Borneo, SSR, SSLR ya, link road lah pada Sabah Sarawak ya. Peluang pekerja, meningkatkan aktiviti ekonomi, merangsang sektor pembinaan logistik. Jadi dengan membina ini jalan Pan Borneo ini, jadi bolehkan rakyat boleh kalau rakyat ada padi ditanam, ada buah-buahan ditanam, boleh dihantar ke dua-dua negeri seperti ke Lawak, ke Miri, ke Sibu atau pergi KK ya, mana-mana lah ni dua-dua negeri ya. Jadi ya, mencepatkan jurang wilayah peruntukan. Jadi untuk mencepatkan ni, kerajaan kasih peruntukan belanjawan 2026 yang tertinggi ialah 6.9 bilion. 6.9 bilion di Sabah dan 6 bilion untuk Sarawak ya. Ini secara langsung merapatkan jurang pembangunan antara Semenanjung dan Malaysia Timur ya. Seperti kita mengetahui, kalau banyak peruntukan, ini pembangunan pun boleh cepat, elektrik, air pun boleh cepat. Jadi pekerjaan ada ya, pekerjaan ada. Tadi perniagaan kecil-kecilan, dia boleh hantar dia punya buah-buahan, dia punya produk-produk ke dua-dua negeri ya. Dengan menggunakan tu jalan, dia tidak ada jalan. Kalau tiada jalan susah. Ini ada jalan. Jadi ini untuk kebaikan 2026. Jadi dengan itu haraplah semua rakyat boleh menggunakan peluang untuk kita kerja, tapi di samping itu kita cari sampingan atau bisnes kecil-kecilan untuk menambah kita punya income ya. Sila like, subscribe dan sokong ya. Thank you.